Petronas sekali lagi menafikan dakwaan bahawa ia terlibat dalam pembekalan diesel ke Filipina. Dalam kenyataan ringkas, Petronas menegaskan tiada perjanjian atau kontrak dimeterai dengan mana-mana pihak di Filipina. Keutamaan syarikat kekal memastikan bekalan bahan api yang boleh dipercayai dan berterusan untuk Malaysia. Penafian ini dibuat selepas Jabatan Tenaga Filipina mengumumkan ketibaan 329,000 tong 52.311 juta liter diesel dari Malaysia, mencetuskan spekulasi ia melibatkan Petronas. Filipina mengisytiharkan darurat tenaga selepas rizab diesel mencapai paras kritikal. Sebelum ini, Petronas turut menolak dakwaan rundingan dengan wilayah Davao del Norte. Malaysia kekal antara negara Asia Tenggara paling kurang terjejas oleh krisis tenaga global semasa kerana merupakan pengeksport tenaga bersih. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan tenaga negara mencukupi sekurang-kurangnya sehingga Jun.